Kita berjalan ke padang pasir, jangan lupa membawa bekal. Kisah zalim menjadi pengajaran supaya hidup lebih berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Anur Madiah binti Ahmad Zarin, berumur 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Olat Lempik. Buku yang saya pilih untuk dikongsikan berjudul Akibat Perbuatan Kejam. Buku ini diterbitkan oleh Aneka Publication Sdn Bhd pada tahun 2022 dan mengandungi sebanyak 16 muka surat. Kisah dalam buku ini mengandungi nilai-nilai pengajaran sangat mendalam, sesuai untuk bacaan murid sekolah rendah seperti saya. Kisah ini bermula dengan pengenalan seorang raja yang kejam dan zalim bernama Raja Kalut. Baginda berasa megah kerana semua rakyat takutkan kepadanya. Sesiapa tidak tunduk ketika bertemu dengannya akan dipancung tanpa balas kasihan. Pada suatu hari, sepasang suami isteri yang daif dan miskin sedang menuju ke satu tempat. Mereka tidak mengenal raja tersebut dan tidak tunduk hormat yang biasa dilakukan oleh rakyat. Hal ini menyebabkan Raja Kalut murka dan menyuruh agar mereka ditangkap dan dibawa ke sana. Raja Kalut menjatuhkan hukuman pancung ke atas pasangan itu. Ramai rakyat berasa simpati, namun tiada siapa yang berani bantu kerana takut menerima nasib yang sama. Ketika hukuman hampir dijalankan, tiba-tiba negeri itu diserang oleh tentera musuh. Dalam kekacauan tersebut, pasangan suami isteri itu melarikan diri dan akhirnya selamat. Dalam pertempuran yang berlaku, Raja Kalut dan tenteranya tewas dan ramai yang terkorban. Ini membuktikan bahawa orang yang zalim pasti menerima pembalasan yang setimpal. Buku ini mengisahkan berbagai nilai-nilai murni seperti keadilan, belas kasihan dan keberanian untuk mempertahankan maruah. Ia juga mengajar kita bahawa kuasa dan kekejaman tidak akan bertahan lama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu orang yang dizalimi. Kelebihan buku ini ialah ia disampaikan bahasa yang mudah difahami, ilustrasi yang menarik dan pengisian cerita yang penuh pengajaran. Saya amat mensyukurkan buku ini kepada rakan-rakan kerana ia bukan sahaja menyeronokkan, malah mendidik jiwa. Sekian, terima kasih.